Assalamualaikum semua. Hai, jumpa lagi Mak Dia di sini. Korang dah makan ke belum? Kalau belum makan, cepat-cepat ambil nasi. Jom makan dengan Mak Dia. Hari ni lauk Mak Dia special tau. Hari ni kita ada ikan goreng, ikan bulu ayam. Siapa yang suka ikan bulu ayam ni? Goreng garing-garing, sedap kan? Lepas tu ada sayur kangkung. Sayur kangkung ni masak sambal, letak dengan udang yang kecil-kecil. Dan ada sesuatu lagi yang special, iaitu Mak Dia ada suluh keladi masak asam pedas. Ya Allah, sedapnya. Jom kita makan. Mula-mula kita rasa suluh keladi dulu. Kita rasa kuah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya, rasa masam-masam. Kita rasa suluh keladi. Wow. Cepat makan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa suka ikan bulu ayam goreng tepung macam gini? Goreng garing-garing. Sedap kan? Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni sayur kangkung Mak Dia campur dengan udang kecil-kecil ni. Sedap tau masak sayur kangkung macam ni. Selalu korang asyik buat kangkung goreng belacan kan? Sesekali korang buat kangkung masak sambal, letak dengan udang kecil-kecil ni. Sedap. Kalah kangkung goreng belacan. Suluh keladi. Sedapnya. Siapa suka makan suluh keladi kat sini? Ambil suluh keladi ni, tuang kat nasi. Ni ikan bulu ayam basah tau, bukan yang kering. Kalau ada kat pasar, korang beli, lepas tu korang buat goreng tepung. Sedap. Sayur suluh keladi. Mak Dia rasa, Mak Dia nak tuang je kat dalam pinggan ni. Wow. Ni lembut-lembut macam ni, sedapnya. Alhamdulillah, dah pun kenyang. Syukur nikmat atas rezeki yang diberikan hari ini. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum semua. Bye-bye.